السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من ذا الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dapat sambung lagi ayat 2 ayat. Ayat yang ke-240 45 hingga kepada ayat 246. Jadi ayat yang pertama itu berkaitan dengan menggalakkan kita, memberi gemar kepada kita supaya kita menafkah, membelanja harta yang diberi oleh Allah, kurniaan yang diberi oleh Allah, belanja ke jalan kebaikan. Sehingga Allah Ta'ala guna secara majaz. Dia cakap, siapa maksudnya membelanjakan harta pada jalan Allah, dia ibarat siapa beri berhutang ke Allah. Tengok dia guna cara majaz dia panggil. Jadi kita reti terlebih dulu, makna kata siapa membelanja harta ke jalan kebaikan, Allah ibaratkan siapa beri berhutang ke dia. Gak kita reti kata orang yang berhutang ni, apa hukum atas orang yang berhutang? Kena bayar. Dia tahu tu. Kena bayar. Maka kita belanja harta kebajikan seolah-olah beri berhutang ke Allah. Mana mesti Allah bayar. Ini cara nak menarik. Nah, sebab ayah kita kata, siapa-siapa daripada anak ayah ni buat baikkan, wajib atas ayah bayar. Galaklah anak nak buat lah. Walha ayah tak patutlah anak nak suruh saja pun. Dah kita kan? Muka anak dia. Awal ke ambil tu suta, awal buat muka tu sebentar, tak ada upah apa pada. Bagi taat tu pun tak cukup lagi nak memenuhi taat buat baik pada ibu bapa. Ya Allah Ta'ala kata wabil walidaini ihsana. Jadi wa ahsinu, kamu buat baiklah kepada dua ibu bapa kamu sungguh-sungguh. Tu cukup. Tapi kemurahan hati ayah dan ibu ni, awal waktu ni ayah akan nak upah ini. Ayah akan nak balas gini. Walah tak ada apa-apa pun. Ini semua kemurahan hati dan nak menggalakkan anak supaya buat baik. Payah galik orang tak faham ni. Kalau suruh saja tu bergeliat. Suruh saja tu bergeliat. Kena suruh dengan suara nyaring keras sikit barulah buat. Bergelisah. Cuba budak hak berjuru. Nah, kan dia tanya hari ni ayah nak suruh apa? Ayah nak suruh apa hari ni? Nah, kadang-kadang tak nanti ayah suruh, dia reti sendiri nampak benda tu patut kena sipai gini. Tak nanti ayah suruh. Tu orang panggil orang suka buat baik. Nah, begitulah Allah guna bahasa ni menarik, panggil majaz. Nah, ni ayat majaz. Ni guna man zallazi yuqridullah. Walhanya yunfiqu, maknanya gitu. Nah, lalu kita tengok sepitah lalu, Allah berfirman yang berartinya manza, siapakah, nah dia guna man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah, orang mengaji kata man istifham. Man, siapakah
zallazi yuqridullaha qardan hasana, siapakah mereka yang memberi utang akan Allah? Memberi utang. Baca dulu kat apa panggil beri berhutang. Nah, dekat apa panggil gitu. Tu iqrad beri berhutang. Lepas tu kalau kira di segi lurah lagi pula, qarada ni kerak. Bila kita beri ke orang gapo supaya kita kerak. Hak kita bila kita beri ke orang, patut kita mutuh barang kita daripada kita beri ke orang. Tu aqrada, sahabat tu apa lurah Arab panggil alat buat gaji, buat kerak barang tu Arab panggil miqrad. Alat buat gaji, buat kerak sesuatu tu. Ayat tu qarada ni kerak. Nah, bila kita belanja ke harta, seolah harta hak kita kata belanja ada hubung dengan kita. Bila kita beri ke orang, patut kerak ah. Nah itu. Tu nasabah segi lurah. Tu aqrada yuqridu. Man zallazi yuqridullaha, siapakah mereka yang memberi utang akan Allah, seolah dia kerak harta dia. Beri berhutang ke Allah. Ini setengah orang yang kufur dengan Allah, dia senda. Dia kata kalau itu Allah ni masih fakir lagi. Dia nak berhutang hak kita, yakni sombong. Dah itu kan sombong ni sudah na'udzubillah min zalik. Orang berkecek majak dia pakai zuhir. Ni tempat rusak ni. Ayat majak pakai zuhir tu rusak tu. Kali kita tengok dia. Siapa nak beri berhutang ke Allah? Ya Tuhan ni fakir lagi. Ya kata gini, Tuhan Muhammad ni sesak lagi. Dia nak minta berhutang hak kita, berarti kita kaya. Ya sombong. Tu dia. Apa sebab dia pakai zuhir ayat. Ni kata zuhir ayat mutasyabihah, ayat majazi, murab gitu kita pakai zuhir salah. Apa tu dah sebut tangan, kita pakai tangan zuhir salah. Tu kata Quran ni nasbah dengan orang zalim jadi bertambah rugi. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah oleh Quran akan orang zalim malaikat hak bertambah apa? Tambah akan rugi. Kau rugi tengok dengan ayat senda. Kalau kupur bertambah kupur. Kupur hak nipis jadi kau tebal. Sebab itulah kita orang mukmin dah nak tafsir kita kena ikut jalan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tafsir tu tak tu jalan tu ya terlari sikitlah. Dia panggil rugi. Salah kata hidup turut murah hawa. Sebab tu bila kita kembali pada ahli sunnah dia tafsir macam mana kita ikut situ. Khilaf sama-sama ahli sunnah itu rahmat. Kau tu banyak masalah gitu. Baiklah. Tengok kalau pakai zuhir dia senda. Tengok artinya. Siapakah mereka yang memberi berhutang akan Allah? Cuba kita dengar sekaligus. Kita buat semsikir kat dah. Cuba ulang lagi. Saya tanya siapa kau nak beri berhutang ke Allah kita apa? Tuhan nak berhutang. Kan. Tapi kita nak bersikir dalam bentuk ilmu. Katanya akan sebagai utang yang baik. Qardan hasanan. Isyarat apa tu? Maknanya dengan hati ikhlas. Ya ada juga orang nak minta berhutang, beri berhutang juga dengan masa. Nak berhutang saja, beri masa. Kalau kata nak berhutang apa nak gadang, nampak manis sikit. Dah itu kan? Gitu. Ada yang kata nak bukan dia. Bagi aku duk musim nak berhutang ke demo saja. Ada kata itu. Ada bukan nak berhutang saja, nak gadang. Tak apa. Mana wak lain pun boleh beri dulu. Dah itu kan? Tu Tuhan kait pula tu. Beri berhutang pun sebagai utang yang baik. Akan sebagai utang yang baik, yang elok. Apa makna beri berhutang? Ni mari tafsir ni. Dengan
menafkahkan harta. Ini tafsir makna beri berhutang. Kanak ki makna siapa beri berhutang, siapakah menafkah. Nafkah cerita apa? Belanja. Belanja guna apa kita ni bagi-bagi belanja beli makanan belanja dah untuk diri, ahli rumah, anak isteri dah belanja makan dah pagi-pagi. Tu belanja segi makanan. Dengan nafkah harta, dengan membelanja akan harta, belanja nafkah saat itu terbit daripada suka hati. Hati syarat pada ikhlas. Anti binafsin dia panggil. Dia ada orang belanja dengan hati tak suka dah. Beri pun beri dengan tebal gitu ya. Bukan hati suka. Tak beri tak boleh lah orang kata. Ada juga. Tak beri tak boleh lah orang kata. Tu bukan beri daripada hati yang suka dak tu. Tu kerana lain tu. Tu isyarat pada qardan hasanat, beri tu dengan ikhlas. Dengan hati yang murni, hati yang suci, ibaratnya daripada suka hati. Sabit tu kalau kita dengan sahawi apa? Mau dengan suka hati tak ni? Kalau kita tanya kan, dia mau dengan suka hati tak ni? Kahwin dengan terpaksa. Kalau tak sih, ada dengan suka hati, kahwin dengan suka hati betul-betul ni. Tu panggil qardan hasanan. Beri saat ni tu pada jalan ini agama Allah. Ni kerana agama Allah. Pada situ makna kerana. Kalau Arab agak fi panggil fi sababiyah, fi ta'liliyah. Fi mana li ajli. Kata pada ni kerana. Jalan apa jalan? Agama. Ni semua kecek balarah. Dibandingkan agama tu banding dengan jalan. Tengok kita nak pergi ke mana-mana tak ada jalan nak pergi tak? Boleh pergi tak? Tak boleh. Tengok tu di Jabal Park ni menuk sipir jalan ke susah. Nak laju tak boleh. Kena kona pergi kok nak mai sini kena pergi kok pusing. Kan tu kan? Tu kalau nak klik klik GoPro di situ hang kena pusing tak kok pergi kok pusing klik. Bapa tu kan ada turut jalan lah tu dah sini jalan katuk nak pergi tak boleh kena pergi. Apa lagi jalan tak ada tu? Sebab tu kena ada jalan baik di darat, ada jalan kat laut, ada jalan udara, ada jalan. Sabit itulah kena air laut jadi turut jalan. Lain pada perahu kecil ni tak apa nak lacak ke mana tak itu kan. Tapi kalau kapal besar dia kena pergi turut jalan. Kalau tidak kan ada apa di bawah tu. Nak pakai radar ada suluh. Duk buat apa? Duk lekak buat apa? Ya ada bawah tu. Kapal apa tu juga kan nak pergi sini tapi orang ni. Jalan dia. Tak lewat pergi ikut si. Dia ada jalan. Lepas tu kena tahu jalan. Ni pun kita ni agama ni apa? Jalan. Abang kena tahu jalan. Keduk ikut rasa, ketelitah nak buat apa, nak makan apa, nak minum, nak ambil barang siapa, hei. Tak kena jalan. เดินไม่ถูกทาง bukan jalan tak berjalan atas jalan, jalan lemah kok si. Kok nampak orang hak mung belaka. Kena jalan kalau gitu. Ini agama tu panggil jalan. Jalan dia guna sabil. Tariq, sirat. Dia panggil dalam Quran. Sabilillah, jalan Allah. Apabila jalan Allah, gapo Allah suruh. Tu nak turut jalan Allah. Tu dia. Kalau nak marah pun jalan Allah. Ni marah kerana Allah marah. Kasih pun jalan Allah suruh kasih. Gitu. Bukan kita nafsu. Nafsu salah halu kan. Allah suruh marah, kita tak marah. Allah lari, kita marah. Kan? Gitu. Masya-Allah. Tu panggil jalan Allah. Nanti ada yang guna ke datang. Apa lepas dah dia sebut wa qatilu fi sabilillah. Ada. Pada jalan Allah. Apa jalan? I'la, meninggikan agama Allah. Sini pun dia tafsir kata kanak ki beri berhutang akan Allah tu makna dengan bahawa menafkah akan harta, membelanjakan harta
belanja nafkah harta dari keluar daripada hati yang bersih, keluar daripada hati yang suka, bukan keluar daripada terpaksa. Yang ni ikhlas kinayahnya. Nafkah saat itu pada kerana jalan. Apa jalan? Agama Allah. Ada betul kerana tu payah tu. Semaya tak ada kerana lain dah lagi. Rupa sembah Allah cerak-cerak rupa, tapi kerana lain lagi. Nampak tu sebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Tengok semaya tapi hatinya pergi kerana lain. Kan? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ada sifat orang munafik. Tak kala dia tu menzahir mengucap dua kalimah syahadah, maka hukum zahir hukum dia orang mukmin ai zahiran. Bila mukmin kena berjalan tu jalan yang mukmin, kena semaya. Gak semaya puasa susah hati yang nak beriman sekadar lepas. Apa beriman kena semaya dah. Allah. Semaya tak semaya kena marah. Timbul gak semaya lawi dengan bergeliat Tuhan kata. Wa iza qamu ila shalah, apabila bangun mereka itu kepada semaya, qamu kusala, bangun mereka itu hal keadaan bergelisah, bergeliat, segar, bangun dengan segar. Sahabat tu kita disunatkan masuk dengan rajin, masuk semaya masuk dengan hati suka. Tapi dah kita tak sampai tahap tu dulu, we ada dulu orang paksa. Pak kita anak dulu, we orang tua kita paksa, dah takut dia dulu. Bahawa lama-lama lekat tabiat tak kena paksa dah lah. Orang tua suruh tak suruh siapa pergi tu semaya. Jadi kau berubah tu. Tapi perangai orang munafik lah tu lah. Moga dia tak ada beriman sungguh. Tu beza dengan kita orang mukmin ni nah. Kita orang mukmin ni kalau kata malas segar pun bukan kerana tak terima nunda. Malas segar kerana nafsu kita tu masih masih buah lagi. Tu dok halang kita. Baiklah. Katanya fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Di sini tu tubik 2 3 4 bacaan ni. Kita ni fayudha'ifahu. Setengah qiraah baca fayudha'ifuhu. Betul baris. Fayudha'ifa hak kita. Ada setengah qiraah baca dengan tak sedih. Fayudha'ifuhu. Tulis supaya qiraah. Kita tengoklah qiraah dia tulis. Dia tulis supaya. Fayudha'ifahu dengan yudha'ifahu. Kalau qiraah dia tulis tak ada tulis alif. Kalau dalam Quran qat mushaf sungguh tak ada tulis alif. Tapi dalam kitab tafsir dia tulis alif lah. Tapi kalau huruf Quran qat mushaf tulis fa ya dha ain fa ha selalu. Alif tak ada tulis. Dia panggil tak ada pada tulis tapi ada pada baca. Fa yudha sahabat tulis Quran dia buah alif kecil tu. Dia buah alif kecil mana ada pada baca. Fa yudha'ifahu. Lepas tu satu qiraah baca fayudha'ifahu. Tulis apa? Cuma kita tolong mengaji surah. Kalau baca fayudha'ifa, orang mengaji surah kata ba' mufa'alah. Dha'afa yudha'ifu mudha'afatan. Jadi kau tu. Hak qiraat yudha'ifu, panggil ba' taf'in. Dha'afa yudha'ifu tad'if. Itu nak tolong dengan ilmu alat lah. Lepas tu segi baris tu baik dua pula. Yudha'ifa, yudha'ifu. Alih ni. Yudha'ifa, yudha'ifu. Hak kita ni baca yudha'ifahu. Ibnu Amir baca fa yudha'ifahu. Dia baca gitu. Ibnu Katsir baca fa yudha'ifuhu. Pahala itu masuk hak kita baca fa yudha'ifahu. Lepas tu bahagian nahwu cara pula dah lah.
Apa beza we yudha'ifu, yudha'ifa, yudha'ifu, yudha'ifa. Dia. Habis dia kata dengan Quran ni banyak ilmu. Kita kerana macam yudha'ifa, baris atas. Tu, tak ada apa dah kita. Tu dia. Baris atas, tengok tu baris. Pas dulu Quran tulis tak ada baris. Dulu aku kira sekarang. Aku kenal dah ni Quran baris atas. Itu dia tandakan lepas tu main tambah baris, tambah titik apa tu kemudian. Nanti kalau nak panggil bid'ah lah pada lurah tu. Masa tulis dulu tak ada. Lepas tu ulama kira dah baca yudha'ifa jadi apa? Ngaji nama kata baca nasak dengan al-mudmarah jadi jawab istifham. Man siapakah? Fa yudha'ifahu. Hak baca yudha'ifu dia panggil atas ke sana. Man zallazi yuqridu fayudha'ifu. Atas pada yuqridu. Ada alat ilmu tu kalau mengaji galik tu. Ada dulu sampai puluh tahun mengaji galik mengaji. Betul ilmunya tahqiq. Mengaji 30 tahun, kita 3 tahun. Oh tapi sakit kecek tu. Tak itu. Ya kata dia. Baiklah. Itu nak ayat kata ilmu cakap dengan Quran ni beberapa bidalah. Sudah kita klik pada arti fayudha'ifahu maka mengganda-ganda ia. Ni klik kepada makna yudha'if. Kalau makna tu orang mengaji pula cakap betul tu orang saya kata wabina'u litakthir. Mengganda-ganda. Bukan seganda dah. Bukan ganda sekali dah. Berkali-kali ganda. Yudha'if. Ni klik pada makna tu. Bat dia jumlah maka mengganda-ganda ia Allah. Yang lain pada kata maka ganda ia. Bunyi sekali ya dah. Kalau hak 10 ganda jadi 20. Ni mengganda-ganda. Tu bukan dia bukan kata beli 10 dak tu. Hak 10 tu hak asal dah. Buat kebajikan 1 balasan 10. Semaya 5 waktu boleh pahala 50 hak mula wajib dulu. Puasa sebulan boleh 10 bulan. Tambah 6 hari, 60 hari. Arti setahun. Kan? Tu hak asli hak tu. Ada lagi ganda pada tu. Naik sampai 70, naik sampai 700. Siapa tidak hisap. Wallahu yudha'ifu liman yasha' bighairi hisab. Allah akan ganda ke mereka dia kehendak dengan tak kira, tak hitung lah. Terserah pada dia. Ni menggalakkan pada kita. Tapi kena tubik dengan hati licin. Jangan gerapu. Jangan gerapu. Tubik dengan hati licin. Hak tu hak payah tu. Hak tu hak payah tu. Lalu itulah berhajat kepada hadis targhib dia panggil. Tu doyak hadis. Kelebihan barang siapa buat gini nak kelebihan begini, mana gini nak gini. Tak apa tu. Itu sebagai nak targhib, nak menggalakkan. Itu saja. Tapi dah kita hati galak dah, tak ada nak dah tupu situ. Supaya tu si hati duk tupu situ. Hanya nak buat kerana Allah. Dia nak kena halih gitulah. Ya kita perhati gitulah. Masa kita kerja mula kena tupu kepada tua suruh. Kalau tua tak suruh tak buat lah. Payah suruh pula kalau suruh main-main kita tak buat lagi. Nampak punya nak marah. Buat lah kita. Tak boleh tak buat aku marah ni. Buat kerana tu lah tu. Berarti dia pun nak menggalakkan kita. Ayah nak balas, ayah nak bagi menggotum. Tu karat sikit weh. Karat sikit. Tu dia. Kalau buat muka ni sampai sebulan, ayah akan nak bagi muka ni. Tu karat sikit. Lepas tu dah kita omah lah kebanyak, fikir pokok lah kematian sikit. Ayah kata kalau buat muka ni, ayah nak bagi muka ni. Maaf ayah. Tak usah balas apa, amat nak buat. Jadi malu dah. Ayah janji nak bagi apa jadi pasal malu dah. Ingat jasa kita anak dia. Tu betul orang arif tak serupa tu hati dia tu. Mula kita buat kerana pahala, kerana syurga, kerana takut neraka, takut ke azab tu kita hari awal. Tiba naik sikit lagi. Tak, buat kerana Allah. Nak buat kerana Allah. Naik lagi, tak ada nak situ dah. Pakai aku ni kerana mula taufik aku boleh aku buat ni. Tengoknya, dia tak serupa dia tekak dia naik tu. Kan? Itulah
Tak sama martabat orang tu. Baik. Tapi kita agak awal duduk situlah dulu. Duduk situ dulu. Aku nak buat ni nak mereka berapa aku. Tu. Budak-budak ngaji nak kenal. Tak kenal, tak ngaji. Baiklah. Maka Allah Ta'ala janji kata, fayudha'ifahu. Siapakah mereka yang memberi buta akan Allah dengan membelanjakan harta daripada hati yang bersih, ibarat pada suka hati, beri kerana agama Allah, maka menyebabkan bahawa kan nak jumlah turut yudha'ifa ni kan, maka menyebabkan bahawa mengganda. Tapi tak ya jumlah maka mengganda-ganda. Jadi jumlah ni apa dia dekat dengan qiraah baca yudha'ifu. Dan klik pada makna yudha'ifu. Mengganda-ganda. Kalau asal makna mudha'afah kepada mufa'alah. Wa minahu lil musyarakah, mana ganda mengganda gi mari. Allah ganda, kita ganda, Allah ganda, kita ganda. Tu asalnya. Klik pada qiraah yudha'if, mengganda-ganda, bukan sikit ganda. Satu ayat kita nak erti dia tu kena dok itulah tu. Habis kalau ambil sepitah lalu ti sekadar ni. Ambil lagi-lagi Quran ni. Lagi perhati lagi tu baik upa masalah. Kau tidak tak balarah lah. Maka menggana-gana ia Allah akan dia. Akan hutang yang baik tu Allah akan ganda baginya. Bagi siapa? Lahu ailiman. Ganda tu akan berapa ganda-ganda ya banyak tu erti daripada yudha'if. Bentuk ba' taf'in wa bina'uhu litakthir. Supaya cakap kalau kata qata'a ambil pisah, qata'a kerak sekaligus. Kalau buah timun batal kerak dua. Atau qata'a. Tapi kalau kata qata'a cicah. Berketah kali guna. Tu qata'a. Ini patulah dha'afa. Gana bukan gana sekali. Gana. Abang dia kata akan berapa gana-gana ya banyak. Mula daripada 10 tu hak asal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, tu hak asal. Siapa mengerjakan sesuatu kebaikan, Allah akan balas dengan 10. Tu hak maklum dah awal. Sebab tu kata daripada 10, satu dibalas dengan 10 hingga lebih daripada 700 ganda. Noh dia banding sikit lagi dalam ayat depan tu. Orang beri kebajikan satu buat nafkah belanja harta satu dengan kebajikan jalan Allah. Allah buat banding seperti ambil biji padi ke gandum cambah turun dalam tanah. Tumbuh kan naik padi ya tumbuh. Biji sebutir itu besar. Lepas tu dia kau besar, tak kau bertunah. Tunah. Jadi perdu daripada satu biji tadi. Perdu sampai 7 tu hebat banding. Apa 7 naik daripada benih satu naik 7. 7 tubik takar. Buting tubik takar. Jadi 7 takar. Tiap-tiap satu takar tak kata biji 100. Pas 100 kali 7 700. Ibarat beri kebajikan buat kebajikan harta dengan ikhlas. Satu sampai 700 balah. Tiba banding dengan tanah tu. Sikit lagi tu cakap juga noh. Dalam ayat dia duduk depan. Di ayat yang ke-261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ayalah tu. Sikit lagi. Dua ayat depan tu. Umpama orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah. Seumpama satu biji yang menumbuh tubik satu bik
jadi perdu 7. Tubik 7 tangkai. Sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin. Tubik tangkai. Tiap-tiap satu tangkai. Mi'atu habbah. 100 biji. Bermakna 7 tangkai sampai 700. Daripada sebiji tadi. Kemudian Allah kata lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah akan gana lagi. Bagi mereka dia kanak nak gana pakai tak royak akal lah. Kok dia serah ke dia. Nah, supaya kita kerja dengan bos tokel orang yang murah hati lah. Kita kerja dengan dia tu mula dia royak lah gaji sekian-sekian. Tapi dah kita kerja molek sungguh dia perhati tengok. Kadang-kadang dia letak satu orang buat perhati. Kita tak tahu kata orang dak perhati. Pas kita tak ada kira kalau tahu tak orang perhati molek kita juru kena tengok orang dak perhati. Ni kita tak tahu tak orang dak perhati tapi dengan ikhlas hati buat juru sungguh. Hak tokek suruh buat gini buat tak tinggal satu pun syarat hak tokek. Bahkan tambah lebih pada hak syarat tokek. Syarat tokek nak 5 syarat buat sampai ni. 7 hak tak ada suruh 2 lagi buat. Pagi duk perhati lah datang bawa main buka semula tambah sikit. Dia kata apa? Gana ni lebih ni. Kita ingat tokek silap. Gana lebih tak sengaja. Duk lama-lama gano. Tu sebab apa? Sebab dia saya nak calling. Siapa itu nak berhenti ke jalan yang tak beri minta maaf. Kelik dari rumah, dia turut lagi. Tak beri kerja dengan orang lain, suruh kerja dengan dia. Tu dia siapa mentabak Allah kasih kan? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah kasihkan mereka, mereka kasih ke Allah. Itulah. Ini ayat-ayat bercakap untuk nak apa dia tu memutihkan, membersihkan hati kita orang mukmin kerana asas kita ada iman dah. Nah. Baiklah. Hingga lebih daripada 700 ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan bermula Allah itu Tuhan yang memicik. Memicik. Bahasa kita apa memicik? Menyempitkan lawan dia luah, picik, sepit. Allah menyempitkan akan kedua mafu, akan rezeki siapa dia kena. Sampai itu kita wajib redha tu. Ganalah nasib kita susah. Tengok orang lain seni jadi buat belah lagu tu. Bunyi tak puas hati tak itu. Jadi teringin tengok kita ni tak ada arah lah buat tengok panjai dia. Nasib agak molek dah lah nasib. Habuah Allah Taala buat kita lagu ni. Kita wajib redha lah. Sebab apa ni ayat ni kata? Allah memicik ia kedai mampu akan rezeki bagi siapa dia kanak nak memicik. Tapi dia tidak memicik malaikat ada hikmahnya. Sebab kita ingat Allah Al-Hakim nama dia. Al-Hakim mana Allah dia punya bijak, pandai. Apa dia buat kena pada tepat. Dia menyusahkan orang ni kena pada tepat. Dia beri kaya orang ni kena pada tepat. Diisi dia. Kita tak tahu hikmah. Cuma tengok pandangan syariat zuhid. Dia ni dengan sebab dia kaya jadi joli. Jadi dengan sebab dia susah. Bawa pada jadi tak tersabar. Bercuri lah. Meropok lah. Tu di segi tengok pada pandangan syariat, pandangan zuhid. Ada pada segi hikmah. Apa dia buat tak ada kata apa. Kalau pandai sudut hikmah. Tapi tu orang aulia ilah dia tengok. Sebagai tengok dia doakan. Gitu. Sahabat tengok Nabi sendiri SAW banyak ke sahabat-sahabat dia bila jatuh uzur jatuh sakit gigi. Ya Rasulullah doakan saya. Saya susah, saya sakit. Rasulullah tak doa lalu. Kata nak kalau mungkana aku nak doa. Kalau mu nak sabar aku tu saya doa. Buat sahabat mikir. Tak apa mu nak sabar salah klik. Tengok. Lagi tarak mari ni hajat besar nak suruh ni. Aduh supaya dia ni apa? Tak malu ke diri dia panggil. Tak kata kan? Tu dia. Pasal kita boleh buat apa?
Baca nasihat gitu. Ada apa ni? Mbak ni. Oh susah. Bahasa dia susah. Semua kita hidup di dunia tempat susah. Biar tu dulu. Dalam lama ni banyak orang berdeki. Gak molek Nabi diri orang deki. Oh dah. Pak kita nak lebih dari Nabi. Nabi lagi dideki. Allah macam-macam. Kena sihir, kena kena. Amor juga orang sihir, orang deki. Molek baru menunjuk kata kita ada nikmat. Sebab makna deki itu cinta oleh orang akan hilang nikmat. Arti kita tak ada nikmat, kita tak ada nikmat. Jawab sahabat deki kita sedar kata kita ada nikmat. Mungkin yang kita terlupa. Oh jolah sungguh dah. Ya. Ada azimat. Nak berapa azimat? Allah. Nak pelaris, nak apa pelaris duduk di hatimu nah. Kalau ada pelaris punah pula hatimu nah. Tu mai peletak botol. Kalau jual laku pelaris tu, jual laku. Tak punah hatimu. Kena reti. Ini adalah Allah menyepitkan siapa yang kehendak, Allah meluah siapa yang kehendak. Hari ni jual laku, alhamdulillah la kulli hal. Oh hari ni tak laku mana? Alhamdulillah la kulli hal. Kita ada alhamdulillah sebelah. Hari ni lah, oh alhamdulillah sungguh. Alhamdulillah pas sungguh lagi. Oh alhamdulillah sungguh. Oh Tuhan betul. Mula Tuhan belok ana. Kita tak sedar lagi yang tak sedar gitu. Bo tak rugi. Lagi mana? Tak alhamdulillah. Tak ada Tuhan betul dah. Nah, senyap kecek betul si. Bakal murih pula sebab dia tu tak laku kuh ini. Ya cari lagi. Kalau dia tu tak ada aku laku ini. Cuma aku jual aku kan ini tak laku. Dia tengok sebab dia tu. Mula nak berdeki. Jadi punah. Ni kita ingat ni satu ayat jadi ubat nah. Tu dia. Bawa main lagu tu, main ayat ni telah sebuti. Ni barat ubat ada. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dia faham makna molek, ambil ayat tu baca. Tu. Dan bermula Allah itu ni Allah mengkhabarkan, Allah bagi tahu kepada kita hamba hakikatnya begini. Allah Ta'ala itu Tuhan yang memicik, tak ada sebut apa, cuma tafsir. Memicik akan rezeki, apa tu? Kait bagi mereka yang ia kehendaki. Maklum. Wa yabsutu dan meluas. Tuhan yang meluaskan, yang akan rezeki bagi mereka yang dikehendaki. Ia tulis bagi mereka itu. Kalau turut nasabah tak ada itulah. Bagi mereka yang dikehendaki. Kehendaki akan apa? Dia kehendak akan memicik, dia memicikkan. Dia kehendak akan meluas, dia meluaskan. Tapi kena ingat, dia memicik, dia meluas tu apa itu? Bukan kata orang hak terhari mewah tak dunia orang tu lebih. Bukan. Itu bilangan kita. Di sisi Allah bukan tilik di situ. Sebab klik pada hadis Allah tak tilik pada harta benda. Dah itu kan? Allah tak tilik pada rupa parah. Jangan kata orang jangok tu lebih semata, lebih pada pandangan nafsu kita. Allah tak tilik situ. Pak Allah Ta'ala beri kaya raya mewah. Allah tak tilik pada harta benda. Jadi kalau itu dia wi sepik kepada satu orang, dia wi luah satu orang, tak apa itu. Pencubaan Allah. Yang ni kerana ujian Allah. Itu dia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat tu ingat duduk mana kan? Duduk mana? Allah yang menjadikan maut. Allah menjadikan sifat maut ahli sunnah. Maka menyebabkan seorang itu panggil mayit. Allah menjadikan hayat. Bila menjadikan hayat pada jasad, jasad kita hayy yang hidup. Jadi hidup, mati Allah menjadikan. Hikmah apa? Liyabluwakum. Supaya uji iakan kamu. Ayyukum ahsanu amala. Surah? Surah Tabarak. Suratul Mulk. Tapi kita masih dengan surah Tabah. Sebut Tabah juga Tabah. Kelimah dia Tabarak. Mudah-mudahan kita lihat surah Tabah. Gitu dia. Suratul Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk.
Itu nama surah Al-Mulk. Lepas tu dia ikut tengah-tengah tu. Allazi, dialah Allah lah yang telah menjadikan maut dan menjadikan hayah. Apa hikmah? Liyabluwakum, supaya ia membala, menguji iakan kamu. Nah. Ayyukum, siapakah daripada kamu itu ahsanu, yang elok baik amalan kerjaannya. Nah, dengan ada hidup ada mati tu. Nah, baik. Ni pun seperti juga dia menyempitkan rezeki lakah lagi bagi mereka yang dikehendaki. Wa yabsutu, dan yang meluahkan yakni akan rezeki bagi mereka yang dikehendaki. Apa itu? Pencubaan Allah. Imtihan. Cubaan mana? Cubaan tafsir. Apa makna cubaan? Cubaan orang di dalam kesepitan, sabar atau tidak. Kalau sabar, Allah menambung tinggi. Kalau tak sabar, lagi berat. Duduk dalam susah dah, sepit dah, tak sabar pula. Dengan tak sabar tu timbul pula perbuatan yang keji. Curilah, menipulah. Ni tak sabar di atas. Nah, uji ya Allah. Kalau orang tu hari kaya, berluah, mewah. Uji mana? Nak syukur atau tidak? Kau nak joli. Nah. Orang yang apabila banyak tu, kadang-kadang mari joli bahasa tak. Aku ada belaka. Bila ada belaka, aku nak buat apa boleh belaka. Yang mari sombonglah, perasalah. Ingat Allah tak tilik kepada harta. Itu supaya nak jaga hati. Ini mana kata kita duduk dalam dunia ni, panggil duduk dalam tempat uji. Tu kita nak tolak bala terus dia tak boleh lah. Muraknya tolak kepenatan bala. Jahdil bala. Ujian tu mesti dah duduk dalam ujian. Orang kaya dalam ujian, orang susah dalam ujian, orang senang, orang sepit, semua dalam ujian. Cumanya hak kita minta kepenatan ujian tak dapat, kita tak nak tanggung dah. Kita minta jauh ya Allah. Sebagaimana dia ajarlah hadis kan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Jahdil bala. Kepenatan ujian. Seolah-olah kalau kita kereta kita ni boleh muat 9 tan. Nya muat 15 tan tak kesiap kereta. Hati ya Allah mintalah. Pergi padai tak apa. Kan kita boleh pikul 50 kilo je. Dah lebih masa tak erak dengan orang. Kita minta lagu tu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Minta jauh ya Allah daripada kepenatan bala hak tak padan dengan kita. Sabit orang lebih, lagi lebih, bala kau kuat. Lagi tinggi, bala kau kuat. Sabit tu orang Nabi lebih ke hadis Allah Ta'ala. Orang tu bala kuat dari kita umat. Tapi tak asyaddukum bala'anil anbiya. Yang paling teruk kamu nasbah kena ujian buat Nabi-Nabi. Tengok ada. Nabi Ibrahim siapa kena bakar. Kan? Faham masuk lagi bakar, tak ada orang lain, bapak. Tengok. Itulah. Jadi bila kita berasa kena uji, berasa kita ingat kau tu, jadi berasa, nipis lah kita. Ni cara. Klik pada ayat ni. Tu dia. Lagi Tuhan kata, wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya. Ni kalau tengok segi susun ni. Asalnya ilah, orang ngaji ni takluk pada turja'un, ilah raja. Asal susun ni dia kena duduk ke dia. Turja'una ilaih. Tapi tak. Wa ilaihi, dan kepadanya. Kalau kita nak masuk dengan takdim dia. Dan kepadanya sahajalah. Macam gitu lagi. Kepadanya jua. Boleh. Dikembali akan kamu. Tak ada klik lain. Tak ada klik lain. Itu dah habis kata kalau sombong, nak tak sabar. Kita akan klik. Klik ke mana? Tak klik ke lain. Semua klik ke dia. Orang tak percaya ada dia pun klik kepada dia. Orang deraka ke dia pun akan klik kepada dia. Orang taat pun akan klik kepada dia. Mana klik dengan taat, klik dengan deraka. Tentu sekali. Apa dia panggil so klik di dunia lagi. Tubu ilallah.
Apa makna tubuh? Irji'u, kembali kamu kepada Allah sebelum terlewat. Kembali dulu sebelum terlambat. Sebab kalau tak kembali dunia akan kembali semata. Lari pada tua lepas kan. Walaupun kita berasa besar, berasa hanallah lah hana orang tua, walaupun tua nguk-nguk kita lari lepas kepada dia. Dia marah kita kerana kita salah, dia marah. Takkanlah ibu bapa nak kita marah kepada anak. Dia marah kerana kita tak turut dia, dia marah. Lepas kita lari pula dah, lari nak melawan dia, orang panggil. Tak usah padu, tak usah cakap, kalau lagi turut kita. Jalan nak selamat, kelik. Jinasihat tak boleh, kena kelik. Orang tua. Oh, dia marah. Oh, dia orang tua, pada. Nasihat. Oh, dah. Balik, kelik, minta maaf lah ayah, minta maaf lah mak. Tu ya jalan lepasnya. Sada kacau kalau lari ke sana dunia pun tak lepas. Itu kan. Lepas dunia sama makhluk dia panggil. Apalagi Allah. Wa ilaihi turja'un. Sahabat kita bila berlaku kemalangan kita ucap apa? Kalimah istirja. Ucap apa? Inna lillah. Satu jumlah. Wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Bila pak berlaku, kita mengaku dah. Inna lillah. Apa inna lillah? Sesungguh kami, kita semua hanya milik dia, milik Allah. Kita ni milik dia. Kepunyaan dia, tengaku. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami ni akan kembali kami semua kepada dia. Tak ada lagi kelan. Dan kita dah mengaku tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada orang tanya, kalau orang berlaku kemalangan puas, dia mengatakan macam raji'in. Panah-panah mumbik ni mana? Bagi bawah. Pakut mana nak sabar? Tu duk gamak cara dia. Dia payah kata wa inna ilaihi raji'un. Baiklah. Apa yang khabar inna. Itu duk mengaku selalu. Sini masuk dengan ayat. Dan kita perhati ayat tu ada tulisan sad. Ya bersutu. Kita baca turut bagaimana qad tu. Tapi kalau asal kalimah dengan sin, basata ya bersutu dengan sin. Tapi oleh kerana nak wida dengan ta, setengah banyak sifat itbaq, ta, so, baru sama dah lah. Kalau sin huruf dia sifat apa yang ngaji? Sin sifat dia apa? Setengah padanya. Tak mengaji juwi. Tak mengaji makrak, tak mengaji sifat huruf. Setengah padanya sifat istifal lah. Rendah kan? Sa. Tak apa. So. Pekal lidah tu tinggi. Pekuk. Itbaq. So. Aus. Tak punya tinggi. Out. Tak tinggi. Tapi kalau sin bukan. Aus. As. Tak tinggi tu. Tak kalau asalnya. Yabsutu dengan sin. Tapi ditukar baca dengan sad. Tulis sad supaya nak wida dengan huruf istifal. Ya bersutu. Ada lah. Kalau tidak. Ya bersutu. Tak susah. Supaya sirat. Ihdinas sirat. Asalnya sin. Asal kalimah tu sin. Sirat. Tapi kalau dia baca. Ihdinas siratal mustaqim. Dia ada bergaduh. Ada mufarakah dah tu. Dia memang macam tak betul. Tak kena. Jajan gaduh. Cuma apa yang tak betul dengan qiraah. Qiraah kita baca dengan sad, qiraah jumhur baca dengan sad. Daripada sin jadi si. Kerana wida dengan sirata. Tetapi asal kalimah sin, sirat. Jalan. Habis tak ada qiraah lain pada hak 7. Qiraah Yaqub dia baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina baca gitu. Bakal kita dengar ada detik main baca dengan sin kan? Tu lidah dia lah kita kata. Tak tahu pun kira tak kira. Tapi oleh kerana pun tak ada salah. Tapi kita tak tahu tu dengan tak serupa salah nah. Betul salah bagi segi kata baca ni tidak kena dengan riwayat qiraah kita gitu. Tu kata banyak sungguh dengan Quran ni ilmu ya berkaitan dengan dia. Dengan sebab Quran ni Allah banyak ilmu. Baiklah. Artinya wa ilallahi turja'un.
dan kepadanya, ini kepadanya jua, arti tidak kepada yang lain. La ila ghairihi. Kepadanya, kepada Allah jua sahajalah, tidak kepada yang lain. Dikembali kamu di mana? Pada akhirat. Habis kata percaya akhirat, terkejut lah dah. Kita percaya bil yaumil akhir, kita beriman dengan hari akhir. Lah mana kembali? Anak tafsir makna kembali. Apa makna kembali kepada Allah? Dengan bangkit kubur. Nah, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguh Allah lagi membangkitkan mereka yang di dalam kubur. Pak kita buat mesikir. Kalau itu orang mati tak kubur, kena dia tak kena bangkit. Kalau itu nampak mati tak laut makan di ikan. Tambah hak bangkit orang mati kubur. Orang mati tak kubur, ada kena bangkit. Apa orang dah? Habis tu tengok nak tanam tak pakai kayu dah. Tak ada tanam dah, tak pakai kayu tu. Cerlah hancur gitu. Ada bakar hancur, tak ada tanam dah. Kira. Tu ulama kata itu dia panggil ghalib. Maksudnya barzakh. Mereka di dalam kubur, dalam alam barzakh. Sama ada tanam di kubur, tidak tanam, maka di binatang, berlaku kebakaran, hangus, hancur lebu, tak kira lah. Panggil kubur muradnya barzakh. Azab kuburnya azab dalam barzakh. Gitu maksud. Karena alam kita perantaraan alam akhirat dengan alam dunia tu alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka kita ni, yang belakang mana hadapan. Dia kecek belakang ni, belakang mana depan, kecek depan mana belakang. Ya, ada kecek apa adadat dia panggil. Di belakang mereka itu ada barzakh hingga pada hari dibangkitkan. Mana saudara kita hak mati duduk di barzakh. Alam barzakh. Dengan bangkit kubur. Bila bangkit, bila kembali kepada dia, lazimnya maka balas ia Allah akan kamu. Balas saat itu dengan amalan, dengan kerjaan kamu. Kerja tu baik dua dah lah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, li hadis sebut. An-nasu majziyuna yaumal qiyamah. Segala manusia akan dibalas pada hari kiamat esok. Cara balas, tengok in khairan fa khairun. Orang ambil hadis tu buat misal mengaji nahu, hazah kana sto isim, hazah mutada kana maklum buat misal dengan hadis tu. In khairan ay in kana amaluhum khairan, jika adalah kerjaan mereka itu yang baik, fa khairun ay fa jazaohu khairun, balasnya baik. Wa in syarran fa syarrun, jika adalah kerja mereka itu yang buruk, yang jahat, maka balasnya jahat. Klik situlah. Habis tu jalan kita nak care di mana tempat boleh duk care lagi masa kita duduk menyawa ni lah. Tetapi alhamdulillah kita orang mukmin, walaupun mati katakanlah dirinya belum bertaubat, mati dengan tak taubat, katakanlah tengah duk galik-galik-galiknya mati dalam keadaan salah, tak katakan. Tapi kita sama orang mukmin kan tak panggil innamal mu'minuna ikhwatun? Ya, saudara. Tak kata Tuhan puji kita orang kemudian ni masih hidup ni, duk berdoa kepada saudara yang mati dah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Tengok dah. Wahai Tuhan kami, apalah bagi kami masih hidup ni. Wa li ikhwanina, dia bagi segala saudara kami, allazina sabaquna bil iman, yang telah mendului ke kami dengan beriman. Saudara kami hak beriman dulu pada kami, dulu mati dah. Ampunkanlah. Kata Tuhan puji orang dia berdoa lagu ni. Wa minhum man yaqul wa apa? Wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun. Orang-orang yang kemudian datang kemudian pada mereka itu muhajirin ansar, turun menurun, mereka selalu berdoa yaqul Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Tu Tuhan puji. Ni kita sama mukmin duk berdoa sama kita. Maka ada sebanyak-banyak duk berdoa tu, Tuhan makbul menjadi kerengi.
Nah, bukan kata tak boleh buat apa dah, tak boleh bukan tak boleh kira. Nah, itulah ni kelebihan iman. Sebab tu nak jaga paling penting jaga iman. Sebab tu bila orang nak mengkelabukan akidah, kena pertahankan tu. Takut mula kelabu ya lama kita lengut. Tu dia, tu panggil syubhat. Jangan mentasbihkan. Baiklah, sudah ayat berikut ni panjang sikit ni. Kita pergi sekat jalan. Saat ni sakut dengan menghiburkan hati kita supaya kita sabar bila kita jatuh di dalam kesepitan. Ayat tu juga menggalak pada kita suruh syukur, terima kasih banyak pada Allah, ingat nikmat dia jika kita di dalam kemewahan. Dua tu tak lepas lagi dah kita. Suka duka. Tuk suk. Tak kata kan? Dalam kuam suk. Dalam kuam suk syukur banyak. Jangan joli. Bila tu di dalam tuk, dalam duka, sabar dan redha. Semua tu kebajikan. Habis tu Sayyidina Umar kata, sabar dan syukur ibarat dua kenderaan. As-sabru wasyukru matiyatan. Sayyidina Umar kata, sabar dan syukur itu dua kenderaan, ibarat kita ada dua biji kereta. Maka dia kata fala ubaliku tak peduli ayyuhuma arkabu. Aku tak peduli nak naik hak mana. Sekali nah ni berung, klik tah ni nah ni pula. Mana? Ketika susah ambil sabar, kena sabar lagi. Ketika senang ambil syukur tu mari. Jadi kebajikan sama. Tu sana mana kacak kita dah. Ini ayat tadi tu kita klik pada situ. Sudah sini mai sakut dengan hikayat sikit tu, cerita orang dulu daripada Bani Israel. Tapi panjang sebenarnya nak pergi ke situ tu. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa. Tiadakah engkau lihat, tiadakah engkau tahu ya Muhammad, kepada jamaah, pada satu golongan daripada ni setengah-setengah daripada Bani Israel, anak cucu Yakub dulu, kama dia pada Nabi Musa dahlah berlaku ni. Artinya kisah yang tidakkah engkau pernah lihat, pernah tahu kepada kisah cerita mereka itu dan khabar mereka itu. Kalau kata tak tahu, nanti kena ayat. Kalau tahu dah, ya tahu dah. Bagaimana tak heran tak pelat? Gapo? Il qalu linabiyyin lahum. Ketika, kisahnya begini. Ketika berkata mereka itu, setengah daripada Bani Israel, mereka berkata bagi Nabi mereka itu, dia orang dulu ya dengan Nabi-Nabi. Jadi pendek kata, puak-puak sahabat, puak ulama tu menepati Nabi-Nabi zaman Bani Israel. Sampai ada riwayat ada kata ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama daripada umatku kanak Bani seperti para nabi Bani Israel. Mereka itu mati Musa nabi lagi rasul Taurat, lepas mati Musa gantikah Samuel, ada menurun ni Hizqil. Tapi mereka itu apa? Nabi menepati khalifah. Jadi manakala nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah dia anal aqib, aku ya akhir sekali, ayillazi la nabiyya ba'di, tak ada dah nabi selepas aku. Oleh kerana tak ada dah nabi selepas aku, ya ada ke apa? Khalifah. Khalifah tu kalau ada lagi nabi selepas aku, ada khalifah tu nabi. Sampai nabi kita kata ke Umar sallallahu alaihi wasallam, dia kata pada Umar radhiyallahu anhu, Umar, sekira kalau nabi ada lagi lepas aku, Umar. Menangis sahabat. Tu, dia orang sahabat hati bersih bila orang puji, ngali air mata. Kita doa, kita naik bahu nak cungak itu. Itu nak jadi teluh ibu kaki sikit. Walhalu baluah tu lo rasa tu luah. Bila alih puji kita dah. Tu, kalau ada nabi lepas aku, Umar, tapi nabi ni tak ada sekat aku ya. Ni kata puak-puak ulama khulafa ini menepati nabi daripada Bani Israel dulu. Maka lepas pada Musa meninggal, duk pakai syariat Taurat lah, sama tara lahir Isa, mari Injil tu duk pakai Taurat tu, syariat Taurat tu beribu-ribu tahun tu mari kita. Buat Bani Israel.
Lepas tu nabi ke nabi dia bawa syariat tu. Nah, lalu adalah golongan semasa Bani Israel kemudian pada Nabi Musa pernah dia kata kepada nabi mereka. Siapa nabi di sini? Syamwil. Nabi Syamwil. Hak berlaku lari mati To'ung tu Hizqil. Kan? Jari kita nama ni dah. Syamwil jari nama dah. Nama apa nama? Syamwil. Mu nama Weh. Kalau kita main lagu tu punah. Tapi kalau Syamun ada, cuma panggil Semaun. Panggil Semaun, sebetulnya Syamun. Ni Syamwil, malah juga ni. Daripada keturunan Harun. Dia ni kalau segi terakung dia tu naik ke Nabi Harun. Nabi Syamwil ni. Enggak Harun, daripada anak cucu Yakub belaka lah. Saudara bagi Yusuf tu. Naik ke atas tu. Anak cucu Yakub, termasuknya Yusuf, lepas tu turun-menurun mari, bakitnya Nabi Musa Harun. Maka Syamwil keturunan tu. Jadi Bani Israel masa Nabi Syamwil, dia pernah kata, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Dirikan oleh kamu, latih oleh kamu, bagi kami, untuk kami, latihlah raja. Sebab tu dia raja-raja tu dilatih oleh nabi-nabi. Pada asalnya. Sebab tu kalau dalam Islam kita panggil ahlul halli wal aqdi, melatihkan. Bila latih dah sudah jadi dah siap dah, mesti taat kepadanya. Orang yang melatih ahlul halli wal aqdi. Ni buat nabi-nabi lah latih. Sebab apa? Nak latih, dia minta latih satu raja supaya bawa kami tenteranya untuk menghadapi dengan Raja Jalut untuk menguasai Syam masa tu. Bila nak menghadapi sesuatu, kena ada ketua, tak ada pemimpin tak boleh. Lalu dia minta dengan Nabi suruh letak seorang raja. Lepas tu pimpin kami nak pergi perang dengan Raja Jalut. Dia minta. Entah cerita. Ib'as lana malikan, dirikan olehmu, latihkan oleh kamu, bagi kami, untuk kami, akan malikan seorang raja, supaya nuqatil, kalau kita ke bagi jawab ammah, tu jazah. Ib'as nuqatil, supaya nascaya kami berperang pada jalan agama Allah. Tapi kami tak ada pemimpin, kami nak tak boleh. Letak. Lalu balik Nabi tu kata, kata ia Nabi. Kena ke Syamwin tadi dalam tafsir tu. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi taruh bimbang dah. Ya orang tu kau mari semangat nak angin lagu tu pewagi kek tu kau buat lari mari angin. Buat jatuh angin guatih-gatih. Saya tu gelbah ke sana. Lalu tu balik Nabi dia bimbang. Bimbang nyatakan, kata Nabi, adakah barangkali jika difardukan atas kamu berperang itu, aku bimbang takut bahawa tiada kamu perang ke? Kedak ke? Tu kata Nabi. Agak dia jawab kata, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kerana tu kata mereka, Allah, apa kerana hagana kok bagi kami, bagi kita, bahawa tiada kami kita berperang pada jalan agama Allah, dan yang pada sungguh telah keluar kami, yakni telah dimengeluar, dihalau akan kami kita daripada kampung kami, kampung kita, dan anak-anak kita dengan tawan dan bunuh mereka itu. Tak kiralah. Jadi kerana tu. Tu cerita. Dan sungguh telah perbuat yang demikian itu, mengeluar dan tawan dan bunuh anak-anak kita oleh kaum Jalut. Masa tu yang Syam. Kerana dulu di Syam ni tempat Nabi Yakub bukan? Tempat Nabi Ibrahim ke buka di Syam Palestin. Lepas tu jatuh sampai ke masa Yakub, sampai ke masa Yusuf.
jadi raja di Mesir kan, suruh pindah. Bila kenal dah raja Mesir, kena ke Yusuf masa tu kan. Suruh pindah dengan Tukulka di Kanaan, pindah mai duduk di Mesir. Pindah dengan habis keluarga mai duduk di Mesir. Jadi orang Mesir. Duduk biak anak cucu situ, mati Yakub, dia pesan suruh kita tanah di Palestin. Dekat dengan bapa dia Ishak mana di sana. Duduk tak lama Yusuf mati. Mereka cerita pada Yusuf mati, Fir'aun naik kelik. Tu gak puak nak cucu Yakub dia jadi orang Mesir. Hati kata kena buat hamba di Fir'aun. Sama-sama nak bakit Musa 400 tahun pula tu kan anak cucunya anak tu. Patutlah bila mai Musa tu nak minta bi Fir'aun membebaskan puak Bani Israil, dia nak bawa kelik ke negeri asal. Kata hanya siapa Musa duk begitu. Jadi masa tu dikuasai Syam oleh puak Jalut, raja Jalut Hoksa tu. Maka mereka sakit hati dia minta dengan Nabi, letak seorang raja untuk kami, kita pergi memerangi dengan Jalut. Maka Nabi kata, minta-minta, kalau letak sungguh dak kan? Mengapa kau tidak? Kerana kita dikeluar, kita diusir, kita dikena halau, anak kita dibunuh. Macam mana? Baik. Tak kala tu Tuhan cerita lagi kata, artinya tiada ketegahan bagi kami kita daripada perang serta ada sebabnya. Lepas tu bila Tuhan puji sungguh, latih sungguh, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Bila latih sungguh raja letak nama apa dia? Raja Talut. Tuhan letak Talut. Pas Talut ni tengok Zuhair orangnya kata setengah duk kerja biasa. Ada kata duk berjahit kasut. Maknanya pada Zuhair pandangnya orang hina lah. Tapi jangan kelebihan di sisi Allah. Bila Pak letak Talut jadi, lapis ni tak ada nak perang lagi. Pakai sama sendiri je kita. Itu manusia. Tandanya lah tu lah kalau main dengan nafsu juga. Minta sungguh suruh latih, buat latih tak buah hati. Tu cerita tadi tu untuk kita ambil iktibar. Pentingnya jaga hati. Nampak kena berhenti di tengah ayat lah. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Hak ikhlas je ada hak tu. Buat 300 orang lebih-lebih. Dengan orang beribu-ribu, 300 orang, 313 je. Hak sanggup berperang melawan ni dengan Raja Jalut. Termasuk Daud. Daud orang muda masa tu. Nabi Daud tu. Maka Raja Jalut tu tumbal dengan Daud. Lain dengan buah tubuh pau. Tu. Tinggi beratus kaki berponyo ke botong. Daud tu. Akhir Daud jadi Nabi pula. Kat cerita tu deh. Cukuplah. Falamma kutiba alaihim. Wallahu a'lam. Ya. Lepas tu dak tempat nak di mana? Jangan berada lagi berdosa tak berdosa dah. Tak ada pun nak pergi ke berdosa dah. Hati kalau nama hukum tak ada apa je lagi dah tu. Jadi hak ni kelik kita ni ke ada hukum syariat, ada pula hukum adat, ada pula syariat dunia, kod mai. Nak campur 2 3 tu. Hak syariat, hak dunia, hak agama duk kod buat hukum syariat itu tubik pada 4, taklid 1 lagi 5 hukum taklifi. Wa ema wajib, wa ema sunnah. Kalau tidak wajib haram, kalau tidak makruh, kalau tidak mubah. Tak sunyi pada 1 daripada 5. Lepas tu terkadang yang asalnya mubah.
Lepas tu terkadang dia panggil aridi jadi wajib. Terkadang pergi kepada makruh, terkadang pergi kepada haram, tapi asalnya mubah. Itu kena halusi betul tu. Sudah. Kemudian seorang perempuan ini sampai masa nak melahirkan anak, nak beranak. Zaman lah ni. Nah, kalau dulu tak ada belah anak dah. Tak ada lah timur belah gitu. Orang sana panggil buat perbedahan. Membedah. Dia panggil membedah. Kita sini panggil belah. Dia kalau sungguh nak kena kok bedah ke kok belah. Kena kok bedah dah. Sepot tali benda batas benda. Air duk lipah gitu. Kita nak lah mana ni padis seleh oleh nu. Lalu kita ambil cak gi cakur. Buat apa panggil? Bedah. Bedah atas apa? Buat tu. Kalau belah tu telah kau tu lah. Tu belah. Buat bedah. Tapi orang dagang apa lurah kita sini panggil belah. Jadi beranak belah. Belah perut. Ini buat perbedahan. Bedah perut turis. Kan? Tak apalah. Itu dari segi bahasa. Kemudian bila nak beranak tu tengoknya di segi hukum adat, di segi ilmu kedoktoran. Dia kata tak boleh beranak kok jalan. Itu mengikut ilmu kedoktoran. Cakap tu ilmu. Kalau beranak kok jalan, budak ni dia panggil okat budak ni tak ada ni. Ada tak rak budak tak rak ataupun ibu tak rak. Maka tak ada jalan lain, kena buat perbedahan. Ada yang belah. Tapi unai-unai nak belah tak payah kena minta kebenaran. Kaya belah cara dia dah. Tapi dia kalau dah darurah ya ada pula hukum istisna. Nanti kita mengaji kan, daging babi haram tapi dia darurah. Siapa boleh makan, setengah kata wajib makan. Kalau tak makan, mati kerana masa lebat usaha kita. Kerana kita pilih tak makan mati. Tak kata wajib haram. Kan? Hanya tu baik doktor gitu. Kalau yang banyak gitu. Jadi undang-undang kena tanda tangan. Lepas tu bila kena sen juga, berapa orang kena sen? Undang-undang. 2-3 orang. Kalau sen 2 orang tak boleh buat. Kau mana? Hanya kena berkecak banyak. Nak tubih hukum yang akhir sekali. Tu. Saya mudah hukum haram lah. Mudah. Tu fiqh fi din ya halus. Sebab apa kena tanda tangan? Sebab apa kena tanda tangan? Kena sin sebab apa? Tu undang-undang dunia. Bila kita tanda tangan bermakna kita benar. Kita anuyat. Ni panggil tanda tangan mulut tak ada kata apa tapi menepati ucap kata saya benar. Ada kata mukjizat menepati kata tu. Dia panggil tu. Tu menepati tanda tangan serah. Mana kata saya benar, anuyat. Lepas tu kalau tak buat gitu, kalau jadi belah juga dengan tak ada lagu tu, kalau berlaku kemalangan apa itu, jadi balik pihak doktor salah. Gitu. Undang-undang. Boleh ambil tindakan. Tu dia. Tu undang-undang dunia. Tapi kalau tagi agama, yang mengikut kepada dia kena buat lagu ni. Tak ada masalah dalam salah lagi ala kira agama. Darurah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Susah juga bubat orang ni pun. Tak itu ke? Nak bubat lain mo. Tapi tengah lagu bidah kelik. Habaq tu nak mahir tu doktor tu. Tapi kalau dia mahir dalam syarat kita tak ada apa-apa. Dengan siapa begini dia kecek. Kalau anak jadi doktor, ayah sakit. Kena siapa tahap, kena buat perbedahan. Tapi anak sendiri dah. Kena sen dia sen dah lah. Bakal warga sen. Buat perbedahan. Mati. Macam mana? Dalam hukum syarak tu panggil apa itu? Adakah panggil bunuh? Tak panggil bunuh lah. Maka dalam hadis kata tidak ada pesaka bagi orang yang membunuh. Laisa lil qatili syai'un mim maqtuli atau kama qala. Tidak ada sedikit bagi orang yang membunuh sedikit daripada pesaka peninggalan daripada yang kena bunuh. Kalau itu masalah bunuh ke tak kena tak panggil bunuh tu.
Sebab tidak ada kait jika dia tu mahir. Dia mahir dalam ilmu kedua bukan nak belajar. Ya, dah saya belajar. Baru duk belajar, baru duk fuk. Meh tu main belah. Hak tu dia panggil belum mahir. Habis tu bila jadi masalah berat dia kena panggil bomo besar mari hak mahir mari kan. Itu. Tu dalil selagi kita bercakap lagu tu. Jadi kalau pak pergi berlaku lagu tu, jadi balik anak kata sengah tak boleh makan pesaka. Kenapa? Kan dia maksud dalam kata man lahu dakhlun fil qatli. Pada pandangan Zuhri. Kalau tidak jadi timur tuduhan. Bomo belah mati dah nak kau pesaka. Timur tuduhan walah kawan dengan jujur. Waktu Allah tahu. Di segi hakikat batin Allah tahu. Jujur tak jujur. Apa kita bawa motor duk pergi anak ayah kita. Pergi belaga sengaja kan kita nak pelaga dak belaga belanggar. Bukan sengaja langgar. Belaga balik motor jatuh mati ayah lihat belakang. Bagaimana saka tu duk cara kita. Ada setengah tak boleh, setengah boleh. Suk terik tak kalau tubik khilaf boleh tak boleh. Kira suluh damai. Wasulhu khair. Damai itu baik. Ini ayat Islam dia lagu tu. Jadi hak tadi undang-undang kena tanda tangan. Kalau tak tanda tangan, dia tak boleh nak belah. Dia tak wani belah, takut apa itu ini. Bila tanda tangan, dia belah. Pas belah tu bukan kata nak buat apa buat dengan cara ilmu. Tapi tak ada arah lah, takdir Allah tak lari hak tu. At-tadbir la yufidu takdir walau mi'ata alfin. Dia takdir apa tadbir tak boleh nak mengatasi takdir Allah. Tiba-tiba lagi berlaku mati masalah. Kalau turut syariat tak ada apa-apa, bukan masalah dah bunuh sebab dia buat dengan kepandaian. Malaikat taksirnya orang tu tak pandai, baru duk belajar, tak boleh salah. Kata syarat pergi situ. Lepas tu tiba-tiba ada orang tak sesen tu, dia tak benar. Lepas yang nak salah ke tak? Salah apa? Tu. Sebab apa? Sebab dia tak sen, dia ada juga kira cara dia. Kita lah tadi kira-kira mari tu klik kepada orang yang kata masuk di dalam kata keuzuran masing-masing. Hal ini pun dia jaga kata tak sampai tahap tu. Anda yang tak ada kira bab zina suku jadi kait banyak-banyak zina tu lepas lama dah. Anak zina ni anak ni hormat pada syarak sehingga kalau ibu mati tanya bomolah mana anak le perut masih hidup. Anak masih hidup tapi ibu mati, tak boleh nak tanam lagi tu. Kerana anak dah hidup le perut. Pas nak hidup nak agama. Nama waktu tubik tak tubik dah dia mati dah. Kenapa kata kalau tubik lagu mana bomo? Budak ni segar molek tengok persen segar. Kata belah. Tak ada haram, tak ada masuk dalam kata menghinakan mayat. Kerana nak jaga nyawa budak. Melah apa anak zina, mak dia zina, anak ada zina. Apanya bodoh kata borong dia habis itu. Maknya sesal lama dah. Pergi sesal lama dah. Kita dah kata berkecek lagi dah habis dia mau habis lama kita pula berdosa. Itu kan. Orang ada lepas ada dia berzina lepas ada dia sesal dia. Tuhan taubat, Tuhan terima taubat dia. Jangan tu seorang perempuan Ghamidiyah di zaman Rasulullah SAW. Dia berzina. Siapa mengandung? Dia pergi sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya melaku kesalahan zina. Ni anak kandungnya saya ni daripada zina ni ya Rasulullah. Jadi bila dia mengaku sendiri, tak ada kena pakai saksi dah lah. Dia sendiri mengaku dia berzina. Dan anak kandungnya daripada zina. Minta Rasulullah menyuci lah cara mana. Rasulullah SAW tak apa. Maknanya bila siapa kepada hakim, pada qadi sah dah hukum, kena berjalan juga. Apa jalan? Kena rejam. Bila nak rejam tak boleh anak dia perut. Rasulullah panggil keluarga dia mari. Keluarga perempuan panggil mari, dia pesan, "Amu perempuan ni menjadi buat nyanyi ke dia, mengklik bela molat, tunggu nanti dia beranak." Lepas dia beranak, kalau anak susu pun siap, lepas susu muak marilah perempuan ni. Dia nak rejam. Tengok. Dia tak rejam tekah anak dia oleh bawah anak zina. Ada apa anak dihormati, anak Adam. Dia tengok pas dia panggil keluarga buat apa?
Takut bila kau tak panggil royak, takut bawa kelik malu kita kata tua bodoh ni tak walak tak. Tak pera muka aku. Masalahnya dia buat nyanyi ke puai tu. Gerai sakit hati tu nafsu. Nabi panggil, jangan buat uduh dia nah. Belum molek tunggu dia beranak. Tengok islah aja, cuma mak. Nah, tak ada pasal runrai kok saya tak ada. Hak tu nafsu kita. Kerana tu agama tu dia. Walau dia ni jatuh hukumnya kena rejat dah. Tapi tak boleh anak dia perut. Pas takut dia mau buat nyanyi dia malunya hatta nak kita kan. Malu ni buat nyanyi panggil keluarga mari. Menjadi buat nyanyi ke dia. Kalau dia buat nyanyi salah lah dia tu. Belum molek. Gerai pada gerai lah perut itu. Salah itu dah ada. Boleh lepas beranak lepas pergi hatta Rasulullah rejam mati al-ghamid dia. Maka mati dia dalam bersih suci. Tengok. Kata apa itu kena kecek dengan jalan-jalan syariat deh. Gitu. Baiklah. Gana? Dan dia apa namanya belum boleh tangi, dia tak ada apa sabit tu. Kalau bila tak nyata dia suruh klik taubat senyap-senyap. Tapi dia serah tak boleh lah. Dia panggil bila sabit pada hukum salah kena jalan dah lah. Sabit tu Rasulullah SAW ada pula cerita seorang lelaki. Seorang lelaki Ma'iz radhiyallahu anhu, dia berlaku zina juga. Dia pergi mengaku apa tu? Dia pergi mengaku Rasulullah paling. Wak tak terima. Dia pergi ayat lain ni pula. Saya gini paling. Kalau dia faham, kliklah tu. Taubat. Soal isyarat kata mu ada salah taubat dengan Tuhan. Sebab masa mu kerja orang lain tak tahu pun, salah Rasulullah aku tak tahu pun mu duk kerja. Sungguhlah maksiat salah besar, mu taubat dengan Tuhan. Ayat paling. Dia isyarat. Dia tak kata tak boleh pula nyata je lah. Paling. Kali apa nampak dia tak terima kali. Senang taubat dengan Tuhan. Engkau berzina lepas dah perbuatan tu. Tapi dak dia kata dak royak apa 3 kali. Juga 3 kali Rasulullah tanya dia, adakah otakmu tu usah? Gila kau otakmu? Dak otak olak. Otak olak sedang olak tak ada apa-apa. Dah itu sabit hukum kena rejam. Tu panggil sahabat suruh rejam Ma'i tu. Maka letak rejam dengan batu pegang. Tapi tak ada ikat apa letak itu. Baru rejam sakit lari pakai hamat. Pitah. Dia boleh di tepi bukit. Lari sungguh sakit. Pakai hamat. Tak boleh nak lari dah gitu. Lari mana pun hamat pegang. Lepas tu ikat malah. Rejam mati. Lepas pada tu duk berkecek ada bahasa dia manusia. Lagu tu duk digerai mana tak ada kecek hak lain tu dah baru-baru kak. Gila kedai kopi duk minum teh baru kecek hak orang tu. Tahu tak gue? Tak tahu nak royak. Dah dak gamuk Allah mak bodoh sungguh. Kalau kita duk dia duk kecek lah tu. Dapat berita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bah jadi kecek. Aku nampak Ma'i duk berenang di sungai syurga. Ya, ada dah. Ni mulut kita nyegi dulu. Ni kata kita ni ada banyak salah gitu mau tak khabar kau dah serba gini ustaz. Bak dah. Bak mupak bak mengata sedak sekali. Bak mengkeji sedak sekali. Cuba orang tahu astagfirullahalazim. Kan. Itulah tak apalah Nabi dia tahu wahyu, tahu gaib, tahu apa kan. Gitu. Ini jadi ilmu semua ada kita. Nampaknya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Iya, Nabi dah jauh sallallahu alaihi wasallam tu. Dia begini, nabi-nabi semua lagi dia minta dengan Nabi kata kamu istighfar, aku tiap-tiap hari istighfar. Sampai 100 kali, ada riwayat 70. Maka istighfar ni daripada banyak perkara. Kita ni daripada dosa. Orang yang suci ni istighfar kan apa? Takut ada sedikit kelalaian.
Nah, gitu. Nah, tengok tu doa dia di dalam sujud tu ada riwayat dalam sujud dia tu. Dia ketika dia sujud, Allahumma ufil li zambi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Apa arti? Ya Allah, ampunlah bagi aku dosaku kullahu, semua dosa aku, diqqahu wa jillahu, hak kecil hak besar. Dosa hak kecil hak besar, wa awwalahu wa akhir, hak dulu hak kedia, wa alaniyatahu hak nyata, wa sirrahu hak sulit. Bah, tengok Nabi berdoa lah tu. Kita kata berdoa atau minta apa? Salah apa? Aduh, salah apa? Tak ada ingat salah, tak ada ingat nak kata salah. Kalau lek bajikan ingat bih, tak lalu ingat. Nah, itulah. Ini ajaran kepada kita, mana orang lapis lagi tinggi mutabak lagi dia berasa rendah pada Allah. Nah, lagi dia tinggi di sisi Allah, lagi dia berasa rendah. Sebab apa? Tinggi kemoncok cara mana pun terlucuk dak daripada sifat hamba. Ubudiyah tak lucu. Lagi tinggi lagi kau berasa hamba. Lagi tinggi lagi kau berasa hamba. Kita dah. Bagi kita tinggi nak jawab tak, dia panggil nama tak boleh dah. Memang mu panggil apa dulu lagi, aku tak email kalau ni. Jangan jadi. Aku tak lebar kalau ni, aku nayuk kalau ni. Nak panggil apa dulu lagi, mu tak kamu. Aduh. Maaf. Nayuk nak gimana? Tak apa segar. Itu. Temu solat jamu teh. Itu nak sifat kita. Tu apa yang nafsu amarah kita tu lagu tu tabiatnya. Kalau tak kikir dengan agama tak apa gelatulah. Jadi ada orang Nabi yang bersih dari awal lagi. Lagi dia tinggi, lagi rasa rendah. Atau dia panggil apa? Ying sung, ying tam. Tu dia kata kita dah. Bahasa kita semakin tinggi, semakin rendah. Kita ni tinggi sekian ni berasa tinggi lebih lagi. Kan Allah na'udzubillah min zalik. Itulah. Okey, panggil. 100 kali. 100 kali ya. Mana 100 kali kata? Kalau kata astagfirullah. 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 Lepas tu terbenarnya sekali semasa cukup 100, terbenarnya beberapa bagi-bagi. Tapi dia kata kamu istighfar. Aku tiap-tiap hari semalam, tiap-tiap hari tiap-tiap hari aku istighfar sampai 100 kali. Terbenarnya sekaligus, terbenarnya senantiasa. Dia kata astagfirullah. Jadi astagfirullah. Jadi pendek kata Nabi, hati kita tu senantiasa ingat. Karena orang yang arif tinggi, apa dia berasa maksiat besar? Lalai pada Allah. Kita ni istighfar daripada dosa. Mereka istighfar daripada lalai. Dia lenyap terlupa ke Allah sebentar, dia kesalah besar diri dia. Tapi mereka jadi hukum diri, kita hukum ke? Hukum orang lah. Allah. Baiklah. Kita ni ada kitab, masanya tak perlu dah soalan dah sikit ni. Cuma kalau kita baca sebagai baca soalan, nampaknya kalau tak lepas nak jawab, kita kena jawab semula. Ceritanya ada seorang yang kaya, dia membuka beri berhutang. Dia buka beri berhutang. Buka beri berhutang. Siapa nak berhutang silakan. Tapi ada tapi dah lah. Tak ada tapi dah lah. Tak ada banyak atah dah tu dah. Nak tapi ya. Tetapi dia meletakkan syarat bahawa siapa hendak berhutang mesti sedekah duit kepadanya, mesti sedekah. Gapo mesti sedekah? Sedekah ni tak ada mesti kan? Sedekah ni sunat. Tu. Dia letak mesti kena sedekah dengan harga yang sama-sama. Gapo? Sama pun dia tulis ni. Sama-sama redha. Harta yang kena gerak lagi tu sama-sama. Tak kena lagi ni. Maka adakah demikian itu lepas daripada reba? Rasa masa serius pula lelaki tu dah. Situ tahu dah tu. Apa tu ada adalah dia kata gini. Sebelum pada mu nak tanya orang lain,
mu bertua dengan dirimu sendiri dulu. Kerana dirimu boleh bertua juga, matara nak tanya orang mana. Kalau rasa dudak, tak sedap je lah tu. Tu bertua sementara. Kalau kata kita jadi bomoh, temu bomoh, kita akan ubat lu jauh kita. Tak itu kan? Matahari nak cari bomoh tu. Kita bangun kat sikit-sikit. Yang mana diri kita boleh juga beri bertua. Sebelum pada kita nak bertanya orang lain bertua. Mana pasal dudak? Sebab sedap ke tak sedap ni? Tak sedap cukup dah dulu. Tu. Dah tu. Pakali ayat tu boleh sedap dah. Hati dia tak sedap dah. Lepas tu nak pai kalau kata boleh itu kan. Nah, jaga tu hati kita boleh jadi bertua tu. Mau tidur kita dah. Tak sedap rasa dudak. Tu. Alah tu. Apa kita pergi ke kitab yang kedua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Di mana ni? Muka surat 95. 97. Macam mana? Dan kau muka berapa lagi tu? 94 ni naskah baru. Kata muallif Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Setelah itu, kita naik pada humbi dia sikit. Setelah itu, maka akal sembahyang fardu zuhur serta imam. Setelah mana? Setelah akal sembahyangkan sebelum fardu zuhur tu 4 rakaat, kita main qabliyah. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat, kemudian daripada zuhur. Lepas sunat ba'diyah. Sebab apa? Kerana nak sambung. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla az-zuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nari. Apa naskah baru ni? Dia taklid rawahu makhulun. Di sini dicerita riwayat oleh Makhul, ambil dari an Ummi Habibah, ambil daripada Mak Habibah radhiyallahu anha. Dia ambil daripada kitab Faidul Qadir, syarah di atas kitab Al-Jami'is Saghir bagi Imam Sayuti. Faidul Qadir bagi Syekh Abdul Rauf Al-Manawi rahimahullah ta'ala. Babul mim. Dia rakyat kata kalau kita nak cari hadis ni dalam kitab apa dia Al-Jami' As-Saghir, dia buat hadis, dia hipung kepala hadis tak apa mula. Kalau mulanya man sallah, lagi cari tempat min. Bab cakap min, cari situ. Kita cari ke bab nun, saya tak temu hadis ni. Tengok mula. Man hafaza. Nak cari hadis ni duduk mana? Dia tengok di bab cakap mim. Ni mula. Man. Tu kan. Itu dia jaga naskah baru. Artinya, barang siapa barang siapa memeliharakan atas sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Apa dulu pada zuhur? Yang ni dulu daripada sembahyang fardu zuhur. Tu kanak situ. Takut kata dulu daripada zuhur, dulu pada waktu zuhur, boleh hadis. Berarti kalau Arab yang tafsir qabla zuhri ay qabla salati fardhi zuhri. Takut pergi faham qabla zuhri kerana zuhur nama bagi waktu gelicir tu.
Mulai digelincir tu waktu zuhur. Kalau lagi pakai makna dulu daripada zuhur, dulu pada waktu zuhur. Arti qabliyah ni sebelum masuk zuhur. Bukan maksud. Kalau tu qabla zuhri ay qabla salati fardhi zuhri. Bila terjemahan barang siapa memeliharakan atas sembahyang 4 rakaat. Sembahyang 4 rakaat ni bila? Masanya dahulu daripada zuhur. Apa makna dulu daripada zuhur? Takut faham dulu daripada waktu zuhur. Tak. Dulu daripada sembahyang fardu zuhur. Dan 4 rakaat kemudian daripadanya. Kamu pada zuhur. Ini kamu daripada sembahyang fardu zuhur. Kalau kamu pada waktu zuhur asal. Tak itu kan? Jawabnya nascaya diharamkan Allah, dia menegah menahan oleh Allah akan jasadnya, akan tubuhnya. Barang siapa itu? Allah mengharam atas api neraka. Mengharam atas api neraka. Dia haram api neraka, dia makan daging orang ni. Tu mana kata ni satu kelebihan semai sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Sabit tu bagi orang arif, dia bila muakkadah semua diisi dia. Orang yang apabila kena lagi kuat, dia suka sangat khidmat kepada Tuhan. Adapun kita ni ahli ulama pukat dia cara segi undang-undang. Undang-undang apa tu qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Segi syariat sunat. Kerana hak wajib 5 waktu je fardu kan. Lain pada tu semua sunat. Kalau itu berhukumnya sunat. Maka sunat 4 sebelum 4 selepas. 4 sebelum 4 selepas. Ulama kira pula. Hak dia tak tinggal sekali 2 rakaat sebelum 2 rakaat. Bermakna hak tu muakkadah. Hak 2 lagi tu sekali sekala buat, sekali sekala tinggal 2 saja. Jadi hak 2 lagi tanggung tak ghairu muakkadah. Itu segi peraturan. Kecek undang-undang tu gitu. Tapi bagi orang ahli amal, dia kira muakkadah semua. Lepas tu nak jadi sungguh dia takut tak jadi buat, dia nazar pula, dia pojik atas diri dia. Tak ada apa, dia pojik atas orang lain. Pojik atas diri tak apa. Bagi Allah atasku, aku nak semaya qabliyah 4 rakaat hari ni. Kalau tak buat tak boleh lah. Itu dia. Sebab apa kita menazar gitu. Aku ni tak jadi nak buat, ambo dah nak buat, tak jadi. Kadang ada suterik buat 2, nak lah menjadi boleh 4 kata. Pojik selalu. Boleh, tak ada masalah. Dengan kita nazar ataupun dengan kita bersumpah, wallahi demi Allah sungguhnya aku nak semaya apa dia tu sunat zuhur qabliyah 4 rakaat. Wajib buatlah. Kata buat sengaja tak buat, tak ada uzur dikira salah. Lagi pula kena bayar perap kifarat kan. Itu. Makruh tak boleh nazar. Dia kena mengaji makna dia pula. Sungguh pun nazar-nazar pada lurah berjanji nak buat, mesti buat. Itu pada lurah. Tapi pada syarak nak panggil nazar iaitu istilzamu qurbatin lam tata'ayyan. Kita pelazim ke qurbah. Qurbah ni sunat. Amalan sunat. Tu qurbah. Makruh tak panggil qurbah mula lagi. Itu kan? Masalah sunat zuhur. Kita pergi qada tu mana? Esok. Tak ada kira. Tak ada kira sunat qada. Dia masuk dalam umum hadis, man nasiya salatan fal yusalliha idza zakaraha. Ada satu riwayat, man nama an salatin fal yusalliha idza stayqaza. Yang nah terbit 2 tu. Apabila tertidur seorang kamu, dengan sebab tertidur tinggallah semaya. Naklah semaya apabila jaga. Naklah situ terbit 2 ulama tafsir. Fal yusalliha ya pain lamul amri. Lamul amri tak wajib. Kalau itu semaya hak wajib, fal yusalliha ay wujuban. Daripada fardu. Au nadban, nasbah sunat. Mana wajib qada fardu zuhur, sunat zuhur tu sunat qada. Sehingga Nabi SAW pernah dalam riwayat dia qada sunat zuhur, ba'diyah dia lepas mayat sah.
Apa tu? Kerana dia terluput orang mari ada hajat. Sudah semaya fardu orang ada hajat, utamakan hajat orang lain dulu. Kerana hak sunat hak peribadi. Ono hajat orang. Tinggal dulu bila luar buat boleh. Cakap orang ada hak, cakap hak agama, siapa sutuk asal. Bila sutuk asal, luputlah, habislah. Hak asal dah. Masuk waktu hak semaya sunat hak asal, fardu asal. Lepas tu bila dia balik ke rumah setengah isterinya Ummi Salamah, dia semaya lepas pada semaya asal. Isteri duk tengok. Sedangkan dia lari tak boleh semaya lepas pada semaya asal. Tengah pada waktu tarahah pada umumnya dulu. Dah macam mana ni semaya? Dia suruh kat atas suruh budak dia tanya, maya apa tak ni? Kau khususiah bagi Nabi je. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tu tak apa kalau khususi bagi dia kan, nak bini lebih dapat, tak ada apa. Dia nak ke siapa tak ada nak pakai wali. Kita nak buat apa tu kata munggapo. Kan tu khususiah. Maka nak tanya kalau khususiah nak tiru tak boleh lagi tak umat. Dia kata ni aku semaya nak zuhur aku luput saat ni kerana dimasyghulkan beberapa saat ni sampai aku luput. Menunjuk kata ulama ambil pada situ hak kata haram tu sunat mutlaqah. Semata semaya sunat, tak ada punya sabab, tak ada punya waktu tertentu. Kalau gitu hak ni punya sabab. Sabab luput sunat qada. Tapi dah masa tak ada nak qada sabab asar, sudah asar bangun qada sunat hak zuhur tadi. Ni makna saya tak tinggal luput ya qada. Dan subuh hak dia apa hak tertidur tengah jalan klik pada satu perai. Lepas tu pesan kepada Bilal sanggup tak apa dia nak menjagakan. Tidurlah. Dia pun tak tidur. Sana di utara itu. Tak jauh tidur moga dia sanggup nak gerak ni. Dia mau tidur. Batu orang sanggup tu jenis gerak tak apa-apa. Moga sama tak gerak. Rasulullah dulu sallallahu jaga matahari terbit. Mana habis subuh. Bangun pergi sama Bilal. Gedang. Tak lagi tu lah ada. Hei, bangun. Rasulullah. Tak ada orang. Gitu. Tak apa. Kita berakak daripada sini. Ini tempat puaka ni. Kita berakak pada sini. Ini nak mengajar pula bahawa bila kita tinggal tidak dengan sengaja, wajib qada tapi tidak segeranya. Tengok tu. Kalau segera, qada itu selalu. Berakak. Di siapa satu tempat berada sini. Azan. Semaya sunat dulu. Lepas tu qomat semaya fardu. Ini menunjukkan hak sunat juga punya waktu bila luput sunat qada. Terutama sunat rawatib saat ni. Lepas tu sunat lain duk khilaf lah. Sunat witir bila luput sunat qada dak ada khilaf. Itulah. Baik, masalah yang lagu tu, dia cocok dia tu baik. Dah. Supaya kau ni lagi dak cekih dia tu baik. Tu baik ni nak tengok gapo cekih hak tu baik hak tu cokeh ni tu baik hak ni. Tak tahulah tak suka ada kaya tu baik mari. Tak. Dia masalah lagu tu dah lah. Iya. Ya, disunatkan. Mana dia tak qada tu luput gi. Luput gi. Dia rasa nak qada, ya qada kan. Hukum disunat qada. Sehingga bila sunat kita maklum kan? Hak sunat dalam apa muakkatah, hak tunai pun sunat dah. Sengaja tak saya buat. Ada apa-apa. Lepas tu sunat qada, tak qada pula. Jadi luput itu rugi gitu nah gitu. Cuma kalau hak wajib qada. Lagi tak qada tak lepas. Gitu kan. Itulah bezanya. Syahdan katanya. Jangan engkau masyghul, jangan engkau menyibukkan kamu dia daripada semaya zuhur itu, yakni maksudnya pada semaya fardu zuhur itu, jangan kau sibukkan hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agamamu. Jika ada dalam mengaji lagu ni lah. Kalau duk pondok kan. Lepas maaf semaya zuhur, siapa mengajar. Mengajar. Atau mengajar sendiri. Beberapa biji kitab. Sudah Tok Guru matahari asal mutalaah pula mengajar. Beradu baik asal. Beradu ayat asal. Lepas asal pula tu mengajar lagi. Ada duk nak aku tu. Sebab tak ada mengajar. Mengapa? Dulu kalau Tok Guru dulu main tak boleh langsung.
Tapi lah ni kalau buat gitu budak lah ni manyo. Dah kena ada nala ni tempat main. Tak ada tempat main tak boleh nak mengaji. Mana tempat main tak ada mendalih. Pangan tu nala ni. Dulu tak boleh nak main. Ingat zaman duk mengaji tu budak bahasa main tak ada. Apa tu kalau kata ni sutrik lah engkau nak pergi main tak boleh. Ada bola plastik sana udah. Lambung mari dah. Lambung mari tengok dia tu. Oi, mai. Denda nak cabut upu. Tapi tak apa, suka dengan tu. Suka hormat, suka taat, suka khidmat. Tu suruh buat apa tu gak suka hati. Tapi kalau tua suruh tak apa mana. Nak terbesar tu deh. Tu dia. Dia panggil ada hormat, ada khidmat, ada taat. Dia panggil sahabat. Sampai dia panggil sahabat. Orang mengaji dulu panggil bersahabat dengan guru. Ashab dia panggil gitu. Lah ni mengaji, pelajar mengaji kelik salah suruh sikit tak lari. Nak itu ke? Tu benda biasa tu. Jadi main lah weh, salah nak main juga. Masa nak main sepak. Pakai jauh. Kata-kata kali tu suka tak dengar. Main. Saya lagi suka. Kok mulut. Kena suka. Takut dengar dia tu. Tu pun ada orangnya mengadu dia orang tu dak main tu ugi lepas lari. Nak rakyat atas seronok semuanya. Tu dulu baikkan tapi masya-Allah keberkatan. Dan yang baik hati. Kalau buat murid sikit akhlak rakyat mak saya dah. Tu baikkan. Lah mak pun bang ngaji lain. Tengok. Oi. Itu dah. Tu kata sabit itulah ilmu tak seberapa keberkatan dia. Boleh pandai berkecek, alim bil lisan gitu. Tak seberapa dari segi manfaat tu. Itu dia. Sebab kata dia, lepas tu sama tara asal jangan menyuruh malaikat dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agamamu. Atau kita tak ada mengaji dah ni, tak ada duduk pondok dah ni kan. Atau tak apa, menolong atas yang mubah. Suka tolong khidmat. Khidmat. Atas yang mubah seperti berkhidmat. Ada orang tak mengaji suka khidmat. Dia duduk kampung, dia tak ada masa nak mengaji tapi ambil khidmat. Siapa masa pagi dia pergi, hari ni ada gapo tu, nak suruh gapo hari ni. Khidmat. Sebab kalau kita nak banding benda-benda kat, suruh apa? Tok siap. Khidmat. Tok siap masjid dia khidmat masjid dia lah. Menyuci situ, apa itu, tebah apa dia lah. Khidmat panggil tok siap. Kalau bahasa siap panggil apa tok siap? Panrung. Dia panggil tok siap. Tapi hak tu percuma ke ada gaji? Tak ada gaji. Lain-lain tu. Ni khidmat ni percuma lah. Kita nak mengaji lepas masa dah nak berkhidmat. Pergi khidmat ke masjid, sapu-sapu masjid. Tu dia. Pergi sapu masjid sama tara orang nak main jemaah. Mungkin kita luar kerja. Supaya contoh tak, kalau kita kata dulu kita orang kerja, duk khidmat untuk masyarakat. Sekarang kita pecen dah. Enggak pecen dah dah lah kerja. Enggak pecen tu dah setelah pecen kita rebut peluang comel benar. Lepas main zuhur tak ada kerja apa dah kita. Rehat sikit makan, di khidmat ke masjid. Bas itu sapu. Comel benar. Gaji dah tu tu dia. Tak nampak tu lah tempat kena pergi ke hati tu. Tu dia. Tu panggil khidmat tu. Tu berkhidmat kepada fuqaha yang salihin dan berkhidmat kepada ulama ahli tasawuf kerana mereka itu orang arif. Kita tak sampai ke tahap tu tapi kita ambil tupai tuah. Nak tupai tuah. Dan berkhidmat kepada guru kita. Dan seperti berkhidmat kepada yang lain daripada mereka itu, lain pada fuqaha, ulama, ahli tasawuf, lain pada guru-guru, khidmat tu juga iaitu segala orang Islam. Tak ada orang khidmat. Nama dah ayah pergi khidmat. Kalau kita zaman dulu banyak ahli kampung banyak khidmat dah. Tengok nak buat keduri ke Allah setiap kampung akak khidmat. Dah, seminggu nak buat keduri tu Allah, buat wasab jamu lah hak ni kita tak buluh.
Kedemak sungguh hok ni bau daun ta. Jahit hatta. Ha tu. Lepas tu di sapin lah tu sebagai tu nak susah gotip buat dodo, haru dodo akan akal dua kawah akan akal hak hijau lah. Seronok. Lah ni dak dah tua kerai tua mang. Dak dia weh. Mumu aku. Allah, kita jadi tok akil tu kedemak cara menyangga. Okey panggil minta untuk guru, minta tok akil nyakit. Nyakit. Tak ada apa kedemak. Tu dia. Cuma bagilah nak apa dia tu tepung lebih kurang. Itu seronok nak ya. Tapi bila zaman berubah ni lain lah deh. Tak boleh kecek dah lagu ni kata dia budak kira yang main dulu. Sedap ke dia? Tak boleh. Zaman berubah kita kena gilah. Gi cara berubah kita gi cara berubah. Dah gitu kan? Atau masyhur engkau dengan baca Al-Quran. Nah, ingat dalam dulu lepas dia mengajar. Mengapa? Mengapa? Atau masyhur engkau dengan berusaha mencari belanjamu yang menolong dengan dia dengan belanjamu tu atas agamamu terkija gapo we. Kita kerja gapo. Tu dia. Kerjalah. Tu untuk apa tu? Untuk jadi menolong kebaikan. Maka apabila masuk waktu asar, maka sembahyang engkau 4 rakaat dulu daripada sembahyang fardu asar. Ni sebut ni, dulu daripada sembahyang fardu asar. Iaitu sunnah muakkadah pada ni di sisi ahli tasawuf. Adapun di sisi fuqaha dia panggil sunnah ghairu muakkadah. Gitu saja. Nampak kena singgah situ dulu. Maka apabila masuk, wallahu a'lam. Jadi maksudnya kira-kira mari tak sewa jadi umur kita lalu begitu saja dengan sia-sia panggil tak? Sia wela. Kita kata sia-sia. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin.